Assalamualaikum gang. Okey, dengar sini. Kalau korang tengah cari motor cruiser yang nampak ganas tapi agak santai, saya kenalkan. Inilah dia Honda Rebel 1100 guys. Motor ni bukan calang-calang guys. This is a bad boy with brain. Firstly, kita cakap pasal enjin Rebel ni. Enjin dia menggunakan enjin 1084cc parallel twin dan dia menggunakan enjin Africa twin. So, motor ni guys, kita tahu dia ada power dan juga torque yang padu. So, motor ni sebenarnya dia chill dan santai, tapi kalau korang nak press, tak ada hal lah. Antara benda yang best daripada motor ni, dia ada ride mode, sport, standard, range dan custom. Yes, korang boleh set untuk keselesaan korang. Nak agresif, pilih sport. Nak bawa awet chill-chill, pilih standard. Cuaca hujan pun boleh. Untuk model ni, dia ada DCT. Yang ni saya minat. Dual clutch transmission. So, korang tak payah risau pening-pening nak tarik level clutch lepas tu nak tukar gear. Korang just focus on the road, pegang kopi sambil layan perasaan. Tapi kalau hari tu korang for feeling lah nak main gear, korang boleh je tukar ke manual gear. Tapi unit ni dia bukan DCT. Yang ini ada clutch. As you can see, riding position dia low, selesa dan santai. Seat height dia 700mm. So kalau korang yang ketinggian tu comel-comel, sweet je kan? Jangan risau, confirm kaki cecah tanah, tak payah jinjit. Another interesting features yang ada pada motor ni ialah USB port. So korang boleh charge phone korang. Satu lagi, dia ada heated handle grip. Okey, motor ni kalau korang tengok dia dah ada jajan dia. Ada bag kat sebelah tu. So kalau korang nak tambah, boleh tambah bag sebelah lagi. Dan unit ni dia dah ada tempat sandar untuk keselesaan penumpang. Design dia minimalis tapi nampak ganas. Black out look. Exhaust dia pula guys, bunyi memang deep. Kalau korang berhenti tempat pot lepak, memang bergegar lah hati awet-awet dekat situ. Jom saya belanja bunyi. Standard features motor ni guys bukan bisya-bisya. ABS ada, traction control, cruise control ada. Motor cruiser ni memang betul-betul cruise. Slipper clutch dengan downshift dia pun smooth guys. So guys, itu antara key features yang ada pada motor ni. Sebenarnya banyak lagi. Kalau korang nak tahu, korang kena datang showroom Zaman Motors. Kita sembang tak kasih bimbang. So, siapa yang sesuai dengan Honda Rebel 1100 ni? Korang yang minat Harley tapi nak senang servis, low maintenance tapi still boleh ride jauh dan pusing pekan, this is the motorcycle for you. Harga dia pun sangat reasonable, lebih kurang 70,000 lebih je guys. Okay, so cruiser ni memang betul-betul memberi kelainan. Nampak rebel tapi sweet macam korang kan? Ingat motor, ingat zaman.